Adakah peninggalan Tuan Mahathir dari aspek politik membuatkan legasi dia, legasi Langkawi itu pun turut pergi sekali? Nak kata legasi tu mungkin sebahagian juga, tapi kalau kita tengok siapakah ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, cerita politik kan, tetap juga daripada Pakatan Harapan. Kan? Jadi nak kata ya pun tidak, tapi kalau kita tengok tu mungkin di bawah kerajaan negeri kan, banyak ada kekangan kat situ, tapi pada yang sama juga authority yang develop Langkawi adalah LADA. Langkawi Development Authority. LADA report to siapa? Federal. Kan? So it's still up to federal juga lah. Still up to federal. Itulah yang saya katakan, nak kata dia satu isu politik atau tidak tu terpulang kan, positioning of the Langkawi itu sendiri. Itu pun ada banyak agak bangunan-bangunan lama yang tak dijaga. Antaranya ada museum, tak salah saya, yang barang-barang yang Tun M kat situ kan, itu di bawah Muzium Negara. Tutup. Ada juga bangunan lain seperti yang dulu kan masa zaman arwah Tan Sri Sansri Junid yang tanam pokok padi atas rumah tu kan. Orang nak tengok tu kan, tak ada. Tak ada lah. So banyak benda-benda yang tak, bila you tak refresh balik benda-benda tu, orang kurang lah datang. Tapi kalau kita pergi ke Pantai Cenang tu, tengok dah macam Phuket saya tengok. Kenapa tu? Orang ramai pack. Dia memang orang ramai kat situ, tapi kat situ spot tu je lah. Itu pun tunggu weekend dan sebagainya memang penuh lah.